Siasatan. Jadi aku bagi 100% dengan handphone. Aku bagi kau kena pegang handphone dulu. Kena. SPM. Aku 3 bulan handphone yang ambil. Kau dah 3 bulan? 3 bulan. Aku dah 2 minggu ni handphone kena ambil kan. Tapi relax lah, kau dia punya bagi. siap cakap tak apa bang, tunggu bang, tengok macam mana semua kan. Polis pun panggil aku abang macam mana. Dalam gambar-gambar dalam handphone kau tak ada gambar-gambar Gambar blue ke apa tak ada mat. Itu hati-hati. Gambar blue kalau ada kat dalam handphone itu boleh cas tu. Kau padam syuk sekarang. Gambar kau dengan bini kau tak apa. Diorang pun tak selera nak tengok. Tak, ni aku seorang. Gambar aku yang aku seorang. Okey dah. Mat, satu soalan lagi, Mat. Ada Apa lagi? nama isteri kau polis? Polis kena tangkap polis? Itu yang bestnya tu. Dah macam filem Sheriff dah ni. Bermakna adalah siapa Adalah, sekali betul. kau pun, kalau kau polis pun, kalau disyaki dia tetap ambil siasatan juga. Iyalah, menteri pun duduk dalam Ji. Ayat Syarif. Ayat Arifin. Apa yang terjadi kat Malaysia kita sekarang ni kan. Tapi kau tak tahu pengakhiran macam Suhaib cakap tadi. Pengakhiran seorang tu. Sama ada dia salah atau duduk tidak. beberapa tahun dekat dalam penjara, dituduh itu ini. Hari ni siapa? Yeah. Berjaya. Hari ni dia siapa?